Let's hope. Deadly animals. She likes animals. Hey, you like shark, lion. Kanak-kanak. Korang buku-buku arts banyak. Jom nak tengok. Okay anak-anak. Hari ni kita keluar tengah hari. Daddy ambil cuti. Dan korang mungkin tak pergi sekolah agama. Sebab Mami dengan Daddy ada urusan. Dan korang terpaksa ikut kita orang. So dia yang tak dapat hantar pergi sekolah. Nak beli kereta lagi ke? Amboi. Takkan nak beli kereta lagi. Sebab apa? Sebab apa dia sekolah? Hari tu kan potong sekolah sebab nak beli kereta ni. Kena tukar baju kan? Aduh hai. Okay, kita sekarang menuju ke Southport. Sebab kat sanalah urusan Mami dengan Daddy kejap lagi. Diorang tinggal dalam kereta je ke Daddy? Korang nak tinggal dalam kereta? Tak nak. Nak ikut kita orang turun Okey, boleh bah. Okey, so nanti kita jumpa kawan-kawan di tempat yang kami akan pergi tu lah. Di Southport. Sekarang ni kami baru sampai di Suria Sabah. Hi, we have Mr. Donald and Miss Karen. Hello. Orang putih Sabah. Orang putih Sabah. Oh ya. Okay, Hana and Jasmine, kita nak pergi mana ni? Kita naik floating library. Where are we going? Are you kidding? Yang Mami cerita. Thank you. Let's go. Okay. I should really need to go there. Let's go. I know. You know already? Yeah, because I should tell me yes. Kita nak naik kapal. Tengok tu laut. Sana ada kapal besar. Kita pergi jumpa Uncle Donald kat sana. Uncle Donald masuk dulu tadi. Baru je nak pergi pusat semua tadi. Dia punya staff semua orang worldwide. Bukan orang Malaysia. Let's hope apa info yang kita dapat sebenarnya dah 12 tahun dia tak singgah Kota Kinabalu. Ya. So untuk didatang semula ke Kota Kinabalu kita tak tahu lagi bila. So that's why kami usahakan juga untuk dapatkan slot kali ni. Tengok bookstore ada kat atas, tingkat paling atas. Tengok tu, nampak? Ada buku-buku dekat atas. Apa? Lily nampak? Nampak ada kapal kecil tu kan? Tu for safety. Kalau berlaku apa-apa dekat boat dia, dia boleh naik kapal kecil ni. Ni boleh naik 20 orang. Tu orang 55 orang. Okay, kat sini dia cakap welcome on board. It's not pretty because they have a net below the stair. Naik tangga 3 tingkat kena naik. Wah. Okay, say hello. Say hello to kakak. Okay, enjoy ya, tiga tonton. Okay, oh ada gambar.
Okey, so dekat sini lah mulanya dia punya buku. Harga dia kat sini ikut unit. 100 unit, 1 unit RM2.5. Tak ingat, ni harga. Oh, 25 unit. 25 unit adalah RM2.5. So 100 unit RM10. Buku kit tadi RM10. Oh, okey sangatlah nak beli kan. So 1000 unit 100. Hopefully 1000 unit lah yang paling mahal. $12 book. Cat dia sama dengan 400 unit. Maknanya dekat sini buku dia paling mahal RM40. Oh, memang kena beli. 400 tadi berapa? RM10 kan? Sekejap Daddy tengok. Daddy tengok sini. 400 RM40. Okey. Ingatlah 100 RM10. 100 unit RM10. Boleh ni kot. Boleh tiket ni. Tiket kenangan kan. Oh, bagus. Stiker. Okey, Lily boleh tengok. Buku apa Lily nak? Madagascar. Wow, deadly animals. She likes animals. You like shark, lion, snake, tarantula. Wow, ni Lily suka ikat yang bahaya. Or else you can take this one. I think this one is cute. This one is Madagascar. Nice. Ui, banyaknya stiker. Habislah barang-barang Daddy, kena tambah stiker nanti. Awak suka tambah stiker kat barang-barang Daddy. Sharing knowledge and hope. $12 book. Oh. Children books. Sekejap Daddy. Angelina Prima. Cinderella. Ni buku-buku cerita semua. Tapi semua RM10 ni kat sini. Kalau nak ambil banyak buku, awak ambil bakul satu. Banyak buku bisnes. Tak ada dah, sini je kot. Medical, biografi. RM220 boleh dapat buku ni. Kalau tak boleh beli cawan cawan $12 ni pun cantik juga ni. Sekejap saya. Baik, jadi untuk cawan. Cawan ni tu. Anak-anak suka ni. Itu version sini. Coloring pencil. Ini tu RM10 ni. Craft paper. Ni RM5. RM5 dia. RM5 pen dengan pensel boleh. Ada banyak lagi buku kanak-kanak. Korang buku-buku arts banyak. Jom nak tengok. Bawa dulu buku yang korang nak tadi. Anda beli dah. Tapi belum bayar kan. Daddy nak pen satu. Daddy nak. Okey, jom ikut Daddy. Buku kecil-kecil. Lily suka buku macam ni. Tak suka? Okey, jom. Ni sini arts. Buku arts ni korang boleh mewarna. Korang boleh ni how to paint, make it easy. Ni buku-buku macam ni korang suka kan? Craft paper, Hana suka je. Hana tengok.
Wih, cantiknya lah. Cantik kan? Haa. Later. Pizza dengan Anas on the way naik. Alhamdulillah Mami dapat book tiket untuk diorang sekali semalam. Wow, The Mystery Kitchen. The Mystery Kitten. Tak apalah nak biar dia kat sini, nak panas kat sana. Oh, Lily nak beli ke? Ya, nak Amboi. Awak. Okay, setelah 20 minit kat sini, ini dia hasil tangkapan kita. Tapi belum selesai lagi shopping. Ini pilih-pilih lagi. Untuk payment boleh pakai credit card dan juga boleh cash lah. So dia nak beli Mac. Mac ni tak besar sangat. Okay. Size semua kan. Okay, satu letak office, satu letak rumah. Good mood. Dapat buku free awak kan? So kita cari aiskrim dulu kan? Oh, tak ada. Ada meja sana satu je. Okay. Okay, what we have here. Lily makan aiskrim. Aiskrim tapi air sikit. Dah tinggal air dia. Awak nak beli aiskrim? No one? Aiskrim vanila. Tak sangat. Sedap kan? Ya. Amboi nak popcorn pula. Tadi orang ajak makan nasi tak nak. Sekarang nak popcorn pula. Kalau nak popcorn awak kena tunggu dengan Mami Daddy tinggal duit. Daddy nak pergi solat. A few moments later. 1, 2, 3. Happy tunjuk aiskrim. Okay, bye bye. Daddy nak kena turun ya. Daddy nak solat ya. Sini tak ada surau. We are twins. Oh, they thought you are twins. Okay. Oh, I need to end my time on the boat because I need to pray first. Ini tak ada surau. Itulah dia punya slide. Yang lain semua okey. Seronok dia di atas ni. Nah, lepak-lepak sana. Style lah. Santai. Santai. Solat. Santai pun terutama. Okay, memandangkan tak ada surau kat atas dollar spot tu. So terpaksa lah solat. Tapi pula lah celah-celah kereta ni. Biasalah membumbungkan langit dan syukur cuaca redup. Tak panas lah. Rasa macam duduk dalam aircon kan.